Restoran Mi Tarik Sibu. Restoran Mi Tarik Sibu berlokasi di Bandar Putra Permai. Restoran ini di bawah syarikat Restoran Sibu Sendirian Berhad. Ia dimiliki oleh seorang Muslim berbangsa Chinese berasal dari negara Kina iaitu Encik Chen Jieling. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2017 di Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Pihak kami ke lokasi yang berhampiran di Bandar Putra Permai memang mendapati restoran ini diusahakan oleh beliau sendiri. Sekretari untuk syarikat ini adalah Amy Sufong, seorang berbangsa Chinese dari Malaysia. Namun syarikat ini mempunyai seorang shareholder berbangsa Chinese dari Malaysia iaitu Encik Tan Kiat Yeh dengan shareholder sebanyak RM192,500 Malaysia, manakala Encik Chen Jieling sebanyak RM157,500 Malaysia. Kami juga sempat melihat dengan jelas bagaimana mereka menyediakan makanan. Restoran ini masih belum mempunyai sijil halal yang disahkan oleh JAKIM. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua penduduk di sekitar Bandar Putra Permai. Kami juga sempat melihat pembekal bahan mentah untuk restoran ini dan mendapati ia dibekalkan oleh orang Muslim berbangsa Kina. Pilihan di tangan anda. Tanya hati, Thank you. tanya selera, tanya iman, Assalamualaikum. ketimbang